Ceramah, ceramah. Ha. You. Tak ceramah je lah. Ya, saya kena buat. Ada apa? Ni, Rom. Sekali ni makan. Satu pagi. Masa sahur dia baru tarawih malam. Masa sahur dia baru tarawih. Tak. Kau buka puasa pukul 5 pagi. Tak. Dia buka puasa pukul 3 petang. Malamnya suka. Tegak mau. Jangan. Jangan. Yes. Lagi 2 minit. Apa tadi? Bapa. Ada 25 tau. 27. Dan wait. Bapa. Lagi 2 minit. Lagi seminit ke? Dah sudah Messi kan? Laju bulan. Laju dah cari baju lama kan? Baju Messi. Maafkan saya. Oi Adin. Adin. Messi bukan penalti. 1 minit. Penalti. Tinggal 1 minit aja. Oh, sorry. Dah azan dah berapa putih dia dah. Kalau elit ke bawah dia tak turun. Master je waktu. Master jual elit. Master jual elit. Kalau master turun ajian turun master. Mulai 83 tahun ibadah. Adakah kita hidup sampai 83? Kalau hidup pun tuan-tuan tak salah. Member bukan main meninggal lah tuan-tuan. Nak lama-lama buat apa tuan-tuan kat dunia ni gunting kepala. Itu tak dia dimuliakan. Tak lama tuan-tuan. 83 tahun tuan-tuan. Seperjuangan meninggal. Ada muda, ada yang tua. Sebab itulah saya cukup berhati-hati. Kalau Ramadan ini ditinggal nanti tanpa beribadah, saya takut saya jadi orang yang rugi. Saya pesan ni tuan-tuan dengarlah cukup baik. Amallah, beramallah. Hidupkanlah malam Lailatul Qadar.